Macam mana kita orang nak aniaya dia, sedangkan kita orang pun cari makan juga. So benda tu macam tak masuk akal lah. Aid, dah kenapa pula tiba-tiba ada pihak mendakwa Floyd T8 seolah-olah menganiaya bekas pengurus mereka sendiri? Cerita vokalisnya iaitu Ai, ada juga pihak mendakwa Floyd T8 sengaja mereka-reka cerita dengan memburukkan nama bekas pengurus kepada pihak media. Menafikan dakwaan tersebut, Ai berkata perkara itu tidak benar kerana mereka mempunyai bukti kukuh berhubung isu berkenaan. Hai, sebelum cerita lebih lanjut, nak tahu juga ada apa-apa update terkini ke mengenai kes dengan pengurus tu? Dia tak ada apa-apa update dekat kita orang, tak ada apa-apa berhubung lagi apa semua. Apa yang kami buat ni untuk keluarkan statement tu hanyalah untuk orang kata yang pertama, untuk beritahu dekat semua organizer kat luar sana jangan tertipu dengan dia. Sebelum ni dia masih claim menjaga kita orang, sedangkan dah bertahun tak jaga kita orang. Dan alhamdulillah ada juga beberapa organizer yang dah kontak Rusa, dah kontak label, kontak kita, yang dia hampir lagi terkena dengan si Acap ni lah. So yang kita orang dapat berita yang baik hanya itulah. Daripada pihak si Acap ni tak ada apa-apa kontak kita lagi. Memang tak ada kontak WhatsApp ke call ke, memang tak ada. Itulah, kita pun masih menunggu jugalah. Kalau anda kata dia ingin berjumpa, memang kita terbuka. Kita buka pintu kita orang, kau nak jumpa, dipersilakan. Mungkin kau nak clearkan benda ni kan. Tapi satu update pun tak ada. So kita sampai sekarang tak ada. So kita daripada bulan puasa, yes. So dah habis raya dah pun. So itulah, kita tunggu je lah. Next punya mungkin ada organizer yang dah tahu ke apa semua ke. Cumanya itulah, mengharapkan dia clearkan benda ni cepat mungkin. Dia rapat dengan Eric kan? Ya. So macam mana dia dengan Eric hubungan macam mana? Semua affiliated dia tak ada berhubung. Macam Eric yang paling rapat dengan dia, Eric memang sangat-sangat tekilan. Sebab susah senang dia, Eric ada. So di mana dia menangis apa semua, Eric memang bagi bahu. Eric yang paling terkesan lah. Tapi kami sebagai kawan dia pun yang rapat juga, terkesan juga apa yang dia dah buat dengan kita orang. Korang sendirilah, selepas ni rasa tak macam trauma ataupun ragu-ragu untuk biar orang yang korang tak kenal untuk dekat dengan korang, dekati korang, senang cakap untuk jadi best friend, korang percaya benda ni? Semesti ada. Sebab bila kita dah terkena satu benda yang terkesan ni, memang bila selepas ni nak berjumpa dengan orang ataupun nak berkawan sebagai kerja ke, memang sangat-sangat kena hati-hatilah, memang trauma lah. So harapnya lepas ni tak akan ada benda terjadi lagi. Kami pun mengharapkan kami selepas ni lebih detail lah bab kerja ni. Bukan sebelum ni tak detail, cumanya yelah kita mungkin terlepas pandang sebab kita sebab korang mungkin macam friendship kan? Ya, sebab kita memikirkan dia kawan. Bukan kata kawan lah, family lah boleh kata. Pasal duit boleh jadi macam ni. So benda tu memang kena hati-hati lah. Apa yang awak harapkan? Adakah memang selain daripada clearkan nama, ataupun dia datang jumpa korang balik last lah, clearkan balik hutang? Katanya dia nak settlekan kan? Saya harapkan yang pertama, kami nak clearkan nama Floyd T8 kepada semua pelusuk organizer yang ada dekat Malaysia ni. Sebab ada setengah organizer dah, mungkin ada yang dah pangkah Floyd T8 disebabkan tak kembalikan deposit, ada yang nak saman kami dan sebagainya. So benda tu memang kami pun nak clearkan juga. Sebab itulah kami keluarkan statement ni dekat semua media. Terima kasih juga kepada media M-Star. Untuk si Acap tu, saya doakan dia terus berubah lah. Sudahlah buat benda yang macam ni. Saya mengharapkan dah tak ada dah duit-duit kita orang ke, duit artis ke, duit organizer ke yang kau dah ambil. Stop lah buat benda ni. Kalau kau nak jumpa kita orang masih terbuka. Memang tak ada masalah. Memang kita bukannya nak gaduh, kita nak clearkan benda ni. Kata kau terjumpa dia ni, empat mata, apa kau nak cakap dia ni? Saya memang mengharapkan, saya mungkin terserempak ke, sebab event-event sebelum ni ada juga kira macam kawan dia tu, dia bawa kawan dia, which is kawan kita orang juga. So saya mengharapkan dia ada di event tu, tapi tak ada. Memang saya pun berdoa juga dapat bertetang mata ke, berjumpa ke, tapi tak ada lagi. Tapi kalau berjumpa pun kita tak bergaduh lah, cuma kita nak settlekan lah benda ni kan. Mungkin lepas kau jumpa aku heran lah kau bawa jumpa lagi 5 orang. So senang benda tu. Tak ada pun niat nak menganiaya dia. Kebetulan saya pun ada dengar juga satu kabar angin ni, tak tahulah betul ke tidak. Ada setengah organisasi yang mengatakan dia bercerita kepada organisasi itu yang dia dianiaya oleh kami, oleh pihak-pihak label. So benda tu macam tak masuk akal. Macam mana kita orang nak aniaya kau sedangkan kami pun bekerja di bawah label tu dan kau pun bekerja di bawah label tu. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab macam mana kita orang nak aniaya dia sedangkan kita orang pun cari makan juga. So benda tu macam tak masuk akal lah. So kepada organisasi yang dia dah brainwash, yang kata dia dianiaya tu, sumpah demi Allah kita orang tak aniaya dia.